Angkara seks bebas bilangan untuk universiti dan pelajar sekolah yang menjangkiti HIV semakin meningkat. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Luqman Arif bin Muhammad Saleh. Student ID saya adalah 2025888886. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Nazan bin Jeffrey Nazrin. Nombor pelajar 2025404218. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afif Akmal bin Muhammad Yusri. Student ID saya 2025407752. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dini Luqman bin Saharudin. Nombor pelajar 2025401694. Hari ini kami akan membincangkan tentang serumah tanpa nikah. Sekarang ni nak tengok viral kes isu serumah tanpa nikah ni. Ya, tengok. Sebab saya tak faham sangat. Aku faham tak pasal isu ni? Apa yang aku faham, serumah tanpa nikah ni, definisi dia bila lelaki dengan perempuan duduk serumah tapi dia orang tak ada pernikahan yang sah. Dia orang punya hubungan tu macam suami isteri tapi tak ada sijil yang sah. Oh, sebenarnya dia jadi kat kalangan student lah kan? Dia jadi kat kalangan student, pekerja, kadang intern pun ada. Mat, yang tadi aku cakap tu, kau rasa apa punca-punca serumah tanpa nikah? Aku tak ada brain tu, lelaki dengan perempuan duduk serumah. Oh, punca dia banyak. Salah satu punca macam mana benda boleh jadi sebab kos kewangan, kos hari hidup dia orang. Sebab kita kan student, banyak yang pakai duit. So, pendapat aku lah, bila dia orang nak kurangkan kos dia orang tu, dia orang sampai sanggup nak menyewa dengan budak perempuan juga. Yang lelaki nak sewa dengan perempuan, yang perempuan nak sewa dengan lelaki. Oh, lagi satu, sebabkan pengawasan daripada ibu bapa. Kalau student yang duduk jauh daripada ibu bapa, diorang fikir yang ibu bapa diorang tak tahu apa aktiviti diorang. So that's why diorang berani buat macam-macam.
Itu satu. Satu yang paling ketara sekali, kurang dididik agama. Sebab ialah kalau kau tengok zaman sekarang ni pun kita tengok budak-budak siapa-siapa ni lah, diorang ambil remeh tentang hukum Malaysia agama. So aku rasa itu lah punca-punca dia. Banyak lagi punca-punca lain pasal benda ni boleh jadi. Tapi yang kita boleh nampak ketara, benda tu. Ada lagi banyak. So itu dah dia punca dia. Mal! Kau buat apa sini? Orang dah pergi atas tadi, bawah kelas. Kita orang tadi borak pasal isu Surumatan Bernikah. Tadi aku dah explain kat dia pasal Surumatan Bernikah tu. Kau rasa apa kesan dia? Kesan isu Surumatan Bernikah ni yang paling ketakkan sekali kehamilan luar nikah. Sebab biasalah tak kemaja kan. Dia satu rumah mesti dah akan lakukan benda hubungan seksual macam tu. Mana tahan? Kalau tu. Lepas tu juga ada efek sampingan tau daripada hamil luar nikah. Oh ya? Mostly kebanyakannya akan ada kes tentang pembuangan bayi. So memang kat negara kita ni meningkat kes pembuangan bayi tu. Rasa ada yang buang dekat depan masjid, depan pembuangan. Yang paling teruk sampai membunuh lah. Itu paling teruk lah. Lagi apa lagi kesan dia? Kesan dia yang seterusnya, nama baik kau, nama baik family kau akan jadi buruk. So jiran-jiran masyarakat akan pandang negatif kat keluarga kau. Sebab apa? Sebab bapak kau tak jaga diri kau elok-elok. Maksudnya tanpa pengawasan ibu bapa lah. Jadi lepas tu last kesan dia akan memberikan tekanan kepada pasangan. Pasangan tu akan memberikan tekanan masa depan nanti. Time dia akan nak kahwin. Time tu tak tahulah sebab kita tak tahu kan mak ipar kita macam mana apa semua kan. Takut mak mertua kita ni jenis yang mudah dan pedas. Dia tak nanti rasalah anak-anak dia orang. Itulah antara kesan dia lah. Teruk juga kan. Kalau dapat tekanan macam tu, murah kan? Ada yang sampai bunuh diri. Ada juga. Ada dengar. Teruk. Okay, jom tutup lah. Jom. Okay geng, kalau nak tengok kan video kita tadi. So secara kesimpulannya isu Surumatan Bernikah ni memang memberikan kesan negatif seperti kehamilan luar nikah, kemerosotan ekonomi, keruntuhan akhlak serta pencebaran nama baik keluarga. Dari segi faktor kewangan, ini memang jadi salah satu punca utamanya kerana banyak pasangan berfikir apabila tinggal di rumah bersama akan menyelesaikan masalah ini. Tapi ia menjadi lebih buruk lagi apabila berlakunya kes-kes kehamilan luar nikah. Oleh itu, semua pihak, ibu bapa, masyarakat ataupun dari diri kita sendiri pun perlu memberikan bimbingan ataupun pendidikan untuk golongan-golongan muda ini agar dapat membendung ataupun membantras isu Surumatan Bernikah ni. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey. Awak jom sewa rumah sekali. Sewa rumah sekali? Haa. Tak nak lah, nanti jadi isu lah. Lah, tak apalah. Kita sewalah dekat rumah yang okey. Takkan kita dua je. Tak apa, kita ajak kawan-kawan kita yang lain sekali. Ajak ramai-ramai. Jimat sikit duit. Boleh lah. Nanti saya cari kawan-kawan saya sekali. Okey. Okey dah saya nak tidur dulu.